Pernah tak anda terfikir cara beli gold bar 1 gram dan 1 kilogram ni sama ke atau lain? Jawapan dia sama sahaja. Di Public Gold, semua jenis emas boleh dibeli dengan 2 cara utama. Cara pertama, anda boleh buat belian terus atau physical outright purchase. Contohnya, kalau anda ada lebih kurang RM500, anda boleh beli terus 1 gram. Kalau anda ada lebih kurang RM500,000 pula, anda boleh beli terus 1 kilogram emas. Cara kedua, anda boleh menyimpan sedikit demi sedikit melalui akaun emas Gap. Kumpul gram emas dalam akaun dan bila dah cukup 1 gram, anda boleh arahkan sistem untuk keluarkan gold bar 1 gram. Sama juga dengan 1 kilogram emas. Kumpul sehingga 1000 gram dan kemudian arahkan sistem untuk keluarkan gold bar 1 kilogram untuk anda. Cuma ada sedikit perbezaan dari segi cara penerimaan emas tersebut. Untuk gold bar 1 gram, anda akan bayar kos penghantaran dan emas itu akan dipos terus dari kilang ke alamat anda dengan berinsurans. Tapi untuk gold bar 1 gram, anda tak boleh pos. Anda boleh buat temu janji dan ambil sendiri di cawangan Public Gold pilihan anda. Kalau anda nak mula menyimpan emas, rujuk pin video saya. 5 langkah mudah daftar akaun emas secara percuma dan saya akan bimbing anda sebaiknya. Follow for more.